ditemani oleh sampai. So hari ni kita pergi untuk tukar absorber kereta. So let's go. Let's go. So dah sampai tempat dia. Mana tempat? Yeah. Itu dia, Mr. Absorber. Sampai. Nampak tadi kereta aku, diorang bawa untuk test apa condition kereta aku punya suspension, dan diorang akan check barang apa yang perlu ditukar. Sebab untuk kali ni aku lupa untuk rekod video diorang bagi tahu apa barang part yang dia tukar. So aku tunggu dulu dan bagi tim diorang untuk check apa barang yang perlu ditukar. Suka So sebabkan hari ni tak ramai orang, aku bercuti sebab anak sekolah, first day masuk sekolah. Lengang lah sikit hari ni kan. So kali ni aku ambil expert sistem suspension. Asal tak ambil adjustable? Asal pakai Pro Expert? Kenapa pakai adjustable je? Kan lower sikit kereta tu, tinggi je kereta. Kenapa aku ambil Pro Expert? Kenapa aku tak ambil adjustable? Kalau kau tengok sini tayar dia nampak keluar kan. Okay, sebelah ni keluar agak. Sebab pemilihan aku waktu beli rim ni dulu, aku pilih salah saiz. Saiz aku pakai 7JJ. Patut yang paling betul-betul fitment untuk aku pakai kat kereta Azia 6.5JJ ataupun 6JJ. Sesuai lah baru fitment okey. Satu lagi aku fikir panjang. Aku ni je ni fikir panjang. Kalau orang pakai lower sangat, sebab aku ni tak nak kena ketuk-ketuk kereta lah bagai. Sebab nanti kan setelah kereta dia kena ketuk kat sini, kat belah sini, kat dalam bagi dia. Sebab saya kalau perasan dalam ni nampak tajam. Nampak? Okay, cepatlah weh, dia siap. 2.17 aku sampai tadi dekat 1.15 lah, 1.20 lah, 1.20 lah sampai tadi 1.20. Dia kata okey bang, sebelum 2.5 siap. Betul 2.5 siap. Dia kata sebelum 2.5 siap. Ni sudah dah okey dah. Rasa tegap sikit kereta. Okay, dah siap aku.